jadi lara dengan sebab kita bermain, maka ada pendapat mengatakan khilaf yang begitu panjang. Kita lagi besar kita tengok lagi panjang. Orang tanya dah masalah ni, Syekh Atiyah Saqar pun jawab ada khilaf, Syekh Ali Jadul Haq pun jawab ada khilaf. Cuma nak royak, kita kalau ngajar biasa kita kata haram. Sebab apa? Sebab muzik ni ramai sangat duduk main. Dah orang duduk kejar sangat, duduk lara sangat. Bila orang duduk lara sangat dengan muzik, kita buat tupik pulak fatwa harus korok hanyut manusia. Jadi Islam dia ada konsep syaduz zara'i. Tak boleh jadi rosak sangat, maka biasa ngajar dia kepik sikit biar dia nampak macam gedak apa boleh. Nah, sebab orang tengok hanyut. Kita buat tupik pulak fatwa boleh kawan tu minat dak semayang bang dah. Dah derun dengan siap-siap lagi anak main pek, ayah pula main terang. Nah, ayah takut gitu. Jadi asalnya boleh kena jaga semayang, jangan sampai campur lagi puang. Nah, ni buat kita dengan datang Cina apa. Nah, orang dia hangit pada saja. Hangit pada lagu dah macam mana? Hangit pada dia main itu kita dengar nak untung tu. Nah, jadi kalau gitulah masuk setan. Nah, bukan hiburan. Hiburan dia bila kita dengar luno, kita jadi rehat fikiran. Jadi berhati-hati. Kalau kita jaga belaka syariat Islam, kita tak cuai daripada kuliah, ada sembahyang, ada apa, lepas tu dia main muzik bukan untuk menghiburkan orang lain, saja suka-suka, maka ada pendapat yang mengatakan harus. Wallahu a'lam. Kita bagi soalan lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz kerana beri peluang kepada saya. Cuma selain ni saya nak tanya dari segi apa ni, remaja kita kalau duduk kampung ni tak ada masalah dari segi agama apa semua kan, sebab kita ada macam kontrol daripada ibu bapa. Tapi bila pergi kepada macam contoh kita pergi ngaji jauh, pergi ngaji jauh tu maknanya bila jauh daripada mak pak, secara automatik dia pengaruh agama ni jadi lama kau nipih. Jadi tak kira lah sama ada hak tudung lapuh kau pakai tudung kau, bila pergi email dia semakin nipih. Jadi macam mana cara kita nak apa ni, nak buat sesuatu sebagai benteng untuk mempertahankan kita punya pengaruh tadi. Kebanyakannya bila segi ngaji lah, ngaji masuk IPTA kau gitu. Jadi ini menyebabkan kebanyakan remaja-remaja kita ni kebanyakan kita gagal disebabkan oleh persekretarian tadi lah, yang menyebabkan kadang-kadang bila terlibat dengan cinta, apa sanggup buayano apa semua, itulah segala ni isu yang menjadi orang kata bagus kepada orang Islam ni lah. Saya terima kasih. Terima kasih yang bertanya. Kita ada satu soalan lebih kurang sama saya baca. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang remaja yang bakal melanjutkan pelajaran saya di luar negara tidak lama lagi. Saya sangat bimbang akan cabaran yang bakal saya hadapi di sana. Apakah yang boleh saya lakukan untuk mempersiapkan diri saya sebelum berangkat ke sana? Harap Ustaz dapat tolong. Jadi masalah seterusnya budak-budak bila duduk dengan mak ayah duduk kampung, dia nampak macam boleh kontrol, nano juga, tapi bila jauh daripada keluarga, walaupun dia sana ada kawan-kawan, ada hostel apa semua, dia jadi lain. Jadi benda ni jombrok. Sebab tu dia datang daripada ibu bapa. Dia asal budak ni daripada rumah dulu. Ibu bapa tu sendiri kena beri bekal yang secukup sebelum kita lepas dia daripada tangan. Kadang-kadang dalam rumah saja dia berubah. Masa kita ada, anak kita okey. Bila kita tinggal, kita pergi kerja 3 hari, dia tahu kita pergi Kuala Lumpur 3 hari, dia lain. Padahal belum lagi dia pergi bebas, dia dalam rumah. Kita tengok, kau ni gini, bini kita pun tak berapa nak malu. Tapi bila kita ada, dia lain. Menunjukkan bahawasanya kita ni yang paling penting sekali. Jangan sampai anak kita pastikan gini, jangan anak kita ni kita tak ada, dia boleh buat. Kita ada baru dia tak buat. Jadi kalau gitulah, anak kita tak pergi mana-mana pun, duduk di rumah pun, kita tak ada, dia. Nampak? Jadi pastikan anak kita jangan dia hanya takut kepada kita sahaja, tapi biar dia takut kepada semua orang.
Dia malu pada semua orang. Nampak?